Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari ni kita ada benda nak buat sikit. Actually aku kena buat, nak tukar rantai dan sproket motor aku sebab dah banyak bunyi dah kat sini. Lepas tu nak tukar ni gearbox ni, aku dah ketatkan dah ni, memang dah rosak benda ni. Lepas tu nak tukar aku punya gasket exhaust. Gasket exhaust kat sini ada buang kat sini. Ada gasket exhaust tu nak kena tukar. Barang tu aku dah beli dah. Semua aku tak nak pasang lah. Bagi dia orang pasang. Minta kedai lah pasang benda ni. 3 benda yang aku tukar. Okay, sebab korang bunyi kau dengar aku punya exhaust bunyi memang bunyi rosak. Sekejap Okay, ni exhaust. Dengar tak bunyi dia? Bunyi bocor. Bocor macam tu. So nak kena tukar lah. Pergi kedai dulu, tukar. Okay. Saya lupa nak bagi tahu. Aku dah beli Shopee actually. So ni barang aku beli dekat Shopee lah. Harga pun tak ada mahal sangat. 200 lah, 198. Jenama Rollo Kit. Ni size standard lah ni. Okay, boleh check dekat link Ni pula aku punya gasket exhaust. Ni aku beli yang Bajaj punya lah. Sama je ni pakai kan. Boleh lah tu. "2,000 years later." Okay guys, aku dah bawa kereta aku punya motor ni dah 90 km lah actually. Aku dah try rantai ni. So not bad lah rantai ni. Dengan sproket dia not bad. Ni X-ring tau. Okay lah, bagi aku macam sedap jugalah. Sedap. Cumanya aku punya sproket ni size standard. So pick up je ada, long tak ada. Itu cerita dia. And then aku tukar aku punya ni pun ngam dah elok. Aku dah tukar satu ni. Lepas tu aku punya exhaust tu, punya gasket aku dah tukar. Masalahnya bila check betul-betul, aku punya exhaust tu dah rosak sebenarnya. Ada bocor sikit. Dia pergi tampal sikit, tapi ada sedikit lagi. Dia recommend atau komen tu recommend cakap tukar lah, senang cerita. Tapi itulah, benda boleh pakai, kita pakai dulu kan. Ini cerita dia. So aku rasa penat jugalah naik motor. Motor tak ada long ni. Kena beli motor touring aku lepas ni. Tapi so far untuk ulang-alik pergi kerja aku rasa okey ni. Pocket standard pun okey untuk 90 km. Bawa dalam 120 ataupun 115. RPM pun 9.5 ataupun 9 ataupun 8.5. Itu je. Okey. Yang lain not bad lah. Aku rasa the rest are okay. Boleh consider lah. Dia punya ni pun tak adalah teruk sangat. Tapi poket dia dengan rantai dia sedap lah. Bagi aku murah harga dia ni, 200. Kau tengok je lah kat link aku bagi tu. Benda-benda aku tahu aku share dekat aku punya tu page Okay. Alright. Itu saja guys. Terima kasih kerana menonton. Okay, bye. Assalamualaikum.